Part 2, siapa menang, siapa kalah dalam peperangan ini. Jom kita dengar dan kita faham. Amerika walaupun dalam keadaan rundingan macam saya kata di part 1, mereka masih dikeluarkan ugutan. Dan pihak Iran pun kata apa? Kami masih memegang senjata dan bersiap sedia. Walaupun juga tim Iran telah sampai ke Islamabad dengan kawalan ketat, mereka masih menjagakan juga keselamatan negara dia, dan Amerika juga dah keluar ugutan pada pagi ini daripada pihak Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Dikatakan kalau Iran tidak membukakan Selat Hormuz pada hari ini ataupun dalam masa terdekat, kami akan melancarkan serangan sekeras-kerasnya. Maksudnya apa? Maksudnya Amerika tidak kisah kalaulah Iran tak nak buat ataupun tak nak beri kerjasama dengan Amerika, dia akan serang. Dan juga dikatakan pihak Iran ingin membukakan pintu Selat Hormuz sepenuhnya. Tetapi kerana pada minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, pihak kerajaan Iran telah diletakkan POM dalam perairan yang di bawah kuasai kerajaan Iran, mereka sekarang ni tak dapat detect di mana ada BOM itu ataupun letupan itu. Jadi mereka tengah mencari-cari untuk menggunakan masa cepatkan pergerakan. Dan Amerika dah kata juga, kami akan membukakan pintu Selat Hormuz dengan kesetujuan Iran ataupun tidak ada kesetujuan oleh Iran. Itu satu ugutan juga. Walaupun mereka berada di Islamabad, sama juga ugutan. Yang kita kena faham, mereka tengah dibuat rundingan, tapi mereka dalam masa yang sama-sama pegang senjata. Bila-bila masa boleh meletup dan bila-bila masa kita akan meletup juga. Itu satu. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Donald Trump pada semalam, dia kata pihak Iran datang untuk merundingkan dan membawa hanya satu kertas ataupun sekeping kertas. Itu adalah tekanan mereka digunakan Selat Hormuz. Maksudnya apa? Dia kata pihak Iran dia dah tidak ada kekuatan untuk merundingkan terhadap perkara lain. Contohnya pihak Iran minta untuk berhentikan perangan dalam Lebanon, tetapi itu tidak masuk. Amerika tidak iktiraf dan tidak disetujui. Maksudnya sekarang ni mereka ada sama-sama ada kertas tekanan lah, tetapi dua-dua tidak ada banyak pilihan ataupun tak ada banyak choice. Dah, kau buka, aku buka. Siapa yang lebih kuat, itu yang akan menang. Faham kan? Benda simple tapi kesanan dia besar.